Stres lah doktor. Saya dah pergi macam-macam tempat dah nak buat masalah jeragat ni. Tapi masih ada lagi. Kalau anda ada masalah yang sama, jangan lupa tengok video ni. Siapa kat sini yang ada masalah jeragat bintik-bintik hitam dekat muka, dah cuba macam-macam produk tapi masih tak berkesan. Jeragat tu asyik datang je. Kalau anda ada masalah ni, dengar betul-betul. Kalau anda nak tahu sebenarnya kalau masalah masih berulang, itu bermaksud anda belum betul-betul kenal pasti apa punca jeragat tu sebenarnya. Jeragat ni dia ada banyak punca. Yang pertama adalah disebabkan oleh cahaya matahari. Kat sini ramai yang buat silap sebabnya tak pakai sunscreen. Bila doktor tanya, dah buat treatment tu pakai sunscreen tak? Sebab ada setengah-setengah orang ni dia tengok dia punya exposure pada cahaya matahari, tengok jenis pekerjaan dia dan juga aktiviti dia. Ada setengah-setengah ni, ada patient doktor ni dia suka pergi berenang. So bila dia pergi berenang dia tak pakai sunscreen. So walaupun dia dah buat macam-macam treatment, tapi jeragat tu akan datang balik. Yang kedua, kena check balik apa ubat-ubatan yang kita ambil. Contohnya kita wanita yang berkeluarga ni mesti nak rancang kehamilan. So setengah-setengah orang akan ambil OCP ataupun pil perancang. So pil perancang ni pun boleh menyebabkan melasma ataupun jeragat berulang lah. Kita punya kulit ni memang ada, lapisan kulit kita ni ada melanin. So melanin ni yang akan menghasilkan bintik-bintik hitam. So memang bila kita tak cegah dia, tak kawal penghasilan dia akan datang berulang-ulang masalah jeragat. Yang ketiga adalah disebabkan oleh bekas-bekas jerawat. Maksudnya dia pernah naik jerawat, lepas tu bila proses healing, penyembuhan, dia akan jadi bintik hitam pada bekas-bekas parut jerawat tu. So ini dipanggil post hyperinflammatory pigmentation. So bila bekas jeragat ni, dia perlukan rawatan lain pula. So kena jumpa doktor. Ni masalah ramai orang dia tak suka jumpa doktor. Dia hanya beli produk-produk di kedai-kedai ataupun di pusat-pusat kecantikan lah. Sebab masalah utama jeragat, kita kena tahu punca jeragat tu sendiri ataupun punca bintik hitam tu terjadi. Kalau kita tak dapat kenal pasti masalah bintik hitam tu, so kita akan jadi masalah yang berulang lah. Cycle tu masih berterusan. Okey. Yang keempat adalah disebabkan oleh proses penuaan. Proses penuaan ni memang kita tak boleh nak elakkan, tapi kita boleh perlahankan dan kita boleh cegah bintik hitam tu jadi makin teruk. Sebab tu kadang-kadang kita hanya obses dengan produk-produk skincare tapi kita tak rawat punca tu sendiri, menyebabkan masalah ni tak hilang-hilang. Dah pergi macam-macam tempat, dah beli macam-macam produk tapi still ada kat situ lah. Nak tahu apa rawatannya? Teruskan tengok video ni.